Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to my channel First Angler. So hari ni Ramadan yang ke berapa? 20 21. 21. So aku berkayak lagi hari ni. So hari ni dekat Pulau Melaka aku tu 3 orang ke pijan ada. Daripada Muar atas sini, tak ada turun Siring ni. Besok ke aku jangka kalau dia turun sana lah. So aku dengan abang aku lah, semua dah siap set up semua. Macam biasa aku pakai kayak M2. So, kepada korang yang nak dapatkan box poli ni, macam aku pakai ni 25 liter ni boleh dapat dekat kedai kayak Melaka. Okay. Okay, aku tak ada apa-apa lagi. Kita start launch. Apa nanti aku update dekat atas spot. Okay, stay tune. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Ya, aku dah sampai kat spot. So hari ni aku nak cuba jig dari Pak Jerry 20 gram. Cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa nak tak ada benda nak mancing, lupa silau. Sangkut ke apa? Sangkut ke apa? Hah? Tu je, kalau nak turun kena tengok bawah dulu. Ada penuh jangan turun. Ni guys, jenah aku yang pertama. Tak sempat nak rekod. Aku menggunakan jig dari Pak Jerry, jig kokang. Channel tak kena. Hello. Apa tu? Aku tak tahu putus ni. Alah, sayangnya. Aduh. Tapi ni banyak abuk ni. Situ memang banyak abuk. Tempat laluan apa orang kata laluan ikan besar. Dia udang banyak situ tu. Situ banyak udang. Sana dia, sana. Naik je nak poket. Nak poket dah. Lepas ni abuk tu banyak lagi ni. Tak apa, kalau dia rancak kan roja balik. Ikan makan ni. Kau tipu ikan tengah makan ya? Ikan tengah makan. Alright. Oh, jenuh lagi. Jatuh. Terus jatuh guys. Oh, tu dia. Jig kokang lagi. Pijan tempoh dia kena tekan kat sana. Nak pergi sana tu. Kita ni dah lepas puasa.
Cakap besar pun. Kokang lagi. Strike. Oh, la ilaha illallah, lucut. La ilaha illallah. Hei. Lagi. Kenapa? Strike. Dalam hujan. Strike dalam hujan. Onkara jig. Apa ni? Oh, jenahak lagi. Jenahak Onkara jig. Onkara jig. Eleh. Iti. Problem tu lah GoPro. JT. Hey, GoPro. Iti guys. Onkara jig. Alah, macam tu dah tanggal. Dah main rezeki macam tu dah guys. Alhamdulillah, besar selut ni. Apa selut ni? Lambat pula GoPro ni on. Sedik ikan ya. Wih, aku tak pernah dapat kapal selut ni besar macam ni. Pelanting jig tu. Walau jig. Apa selut guys, besar. Tak pernah aku dapat apa selut besar macam ni. Mantap lah. Hambat aku pun. Benda ni.
Big. Ya Allah. Alhamdulillah. Big. Unlock guys. Woo. Akhirnya ya Allah. Big guys. Akhirnya aku unlock juga. Woo. Woo. Mantap lah. Oi, tak koyak mulut dia sebab aku paksa. Allah, rabak mulut dia. Dia kat sekilo kot. Bos, depan ni kosong eh. Tak aku pergi kerja yang putih eh. Try lah kalau nak main sini. Okay. GoPro start recording. Dah. Alhamdulillah. Epic guys. On Karau Jig. Unlock guys. Akhirnya. Aduh. Alamak, habis aku. Wih, tunggu makan. Tunggu makan. Tak apalah, aku kat belakang lagi. Suami ni. Padu. Baby. Tengok tekan dia tahu lah. Dia kalau tiang tu dah tak ada kau pindah. Padu guys. Wah, rindu. Long time no see brother. Woo. Alright. Tengok tukang tu Ami. Weh, gila lah. Alhamdulillah. Ini yang buat Azim tak tahan ni. Dia kerja besok. Sirian tak ada tempat pipi tau. Cikgu Zimi cakap tak ada barang. Jig color orange. Alhamdulillah, akhirnya. Long time no see brother. Jig kokang. Aduh, GoPro lambat on dah guys. Rapu pula guys. Padu. On Karau Jig. Dia makan dah tu dia senyap weh. Terkejut aku. Wah, aku ni ambil spesies lain lah. Tadi dah dapat kapus seluk besar. Macam mana gua makan ni? Mana mata? Besarnya. Audit betul ni. Betul punya minyak.
Yang ke belakang dulu. Oh, bosong lah. Betul-betul. Standby je. Oh, cakap guys. Ya Allah, naik tangkau. Ya, saut mulut terus, pegang mulut terus. Alhamdulillah. Ijan. Alhamdulillah guys. Ya Allah. Cakap wow. Dan alhamdulillah ya Allah. Wow. Besar. Senang nak malam ni. Dah, makan like. Baik, dah balik. Jom. Ya Allah. Keren. Dah, ya Allah. Besar guys. Malam bau kupus. Besar daripada yang itu. Malam bau kupus lah. Ya Allah. Tali? Tali apa? Ikat? Tali ikat apa? Tali panjang? Ada? Tak ada. Kepit tangan aku. Dia tak bawa kayak terus? Boleh dulu. Aku ingat kan ikan makan aku biar lah, aku tarik balik. Tali gandul ni. Bagi dia kemang dulu. Dia ketuk aku daripada tadi tu. Tak kena-kena. Dia kalau ambil tergantung tau. Kalau lambat habis. Dia gantung. Jangan saut. Oh, besar guys. Alhamdulillah, kali kedua siakap tahun 2025. Dah boleh. Lalu aja. Allahu Akbar. Oh, rezeki ya. Mana aku nak tolak. Nak Syam. Bayi dulu, cek bayi dulu. Tindak Syam ni. Tadi baik ni. Biasa juga tadi. Nah, ketuk kepala tu. Kita tarik 5 kilo. Kita tarik 6. 6 kilo 2. Ha, 7 kilo. Betul dia agak tangan aku sakit. Dia dah kepit tangan aku. Dia makan jig ke? Oh. Aku dah nak balas, aku angkat jig dia tu ambil. Dekat ada tiang ni? Yang last. Tiang tu? Oh, jom lah. Dapat Jom, boleh. Besok boleh lagi. Oh, memang air ni putih lah. Mati lah. Betul-betul masin mulut dia. Sama dari jalan. Ni guys, aku punya ikan guys. Oh, ada? Allah. Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Apa? Allahu Akbar. Siakap guys, ya Allah. Untuk tahun 2025 guys. Alhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah. Padu. Wow. Oh, hidup lagi. Hidup lagi. Dia tak ada kuat sangat kan? Yep. Kat mana? Sini kat mana? Oh, ini tu kilo ada lebih. Ada 10 kilo. Ada tak? Tak tahu, kita agak kena timbang dulu. Yep. Urut kau kali lah, urut kau. Oh, petik kau. Oh. Dia pun dah fikir dah tua dah. Dia selalu makan dari. Jadi. Ha. Jadi.
Dia suka dekat tiang tu. Tiang favourite dia. Tadi kat bawah nasi. Balik lah. Tadi kau bertanggal je. Dia kot. Betul sangat. Dia tak boleh masak lama. Dia nak masak boleh tapi tak boleh masak lama. Jom kita balik guys. Aku ambil hasil pun kat darat. Okey. Cakap jangan banyak jom balik. Nak balik nak kena tekan. Terkejut aku. Okay guys, aku on the way balik Ramadan yang ke-21. Alhamdulillah gasak masin mulut aku hari ni. Alhamdulillah, doa kita minta gasak, dia gasak. Alhamdulillah. Rekod baru untuk 2025. Alhamdulillah. Tengok apa ni guys. Allahu Akbar, besarnya guys. Semua gasak ni, pijang gasak, abang aku pun gasak, ada barang juga. Allahu Akbar, besarnya. Okay guys, aku dah sampai darat. Dia orang dah sampai darat, pijan sampai darat, abang aku dah sampai darat. So tu hasil pijan tu abang aku. Sana tu jenahak dia. Ya, ni hasil aku. Aku belum susun lagi, aku tak sempat nak susun dah. Dah lewat ni, aku nak balik nak berbuka. Alhamdulillah, tahun ni, tahun 2025, Ramadan yang ke-21. Alhamdulillah guys, aku tu nak cakap macam mana, kena last minute nak balik. Dapat lagi siakap. Aku anggarkan dalam 7-8 kilo kot macam tu. Last yang aku dapat 6.2. Ini aku dapat mungkin 7-8 kilo kot. Nanti aku timbang balik, nanti aku akan update dia punya berat nanti. Alhamdulillah. Yang paling penting ada strike, ada video guys. Ada strike, ada gaji. Alhamdulillah. Okay, pada korang yang like, subscribe channel Hafiz Angle, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Pada korang yang belum subscribe lagi, bolehlah korang menekan button subscribe lagi. InsyaAllah kita akan jumpa pada video akan datang. Penting, ada strike, ada video. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Guys, dia dah lama tak gasak macam ni guys. Dia betul gindu nak gasak macam ni. Siapa tu? Orang tu siapa? Hari ni betul dia gasak. Okey guys, ni berat dia 7.8990. So aku pecah rekod aku yang akhir sebelum. 798. Oh, dekat 8 kilo weh. Dekat 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo. Okay, tu 8 kilo. Sebab dia gerak kan. 8 kilo. Pecah rekod baru. 8 kilo guys.